أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah, syukurillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini malam tajwid. Setiap hari Rabu kita ada kelas tajwid bersama para hadirin hadirat dan juga ahli Quran, pencinta Al-Quran. Mudah-mudahan insya-Allah kelas tajwid Al-Quran yang kita namakan Basic Tajwid yang dah berlangsung bertahun-tahun, masya-Allah, alhamdulillah. Episod malam ni ataupun rakaman malam ni dalam channel YouTube kita adalah yang ke-156. 156 minggu dah kita bersama setiap malam Rabu malam Khamis lah. Alhamdulillah, sekiranya tak ada apa-apa halangan, kita akan online bersama dalam ruang Zoom ini untuk kita mudzakarah, berdiskus dan juga bertukar ilmu pengetahuan dan saling ingat mengingat tentang hukum tajwidul Quran. Maklumnya Al-Quranul Karim ini kalamullah yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tafsil, secara satu persatu. Bukan sekadar hukum hakam yang terkandung dalam ayat-ayatnya, bahkan cara membacakannya pun. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala janjikan untuk kita mendapat pahala beribadah dengan membaca Al-Quran begitu banyak sangat, berganda-gandanya. Jadi dah tentunya mana-mana pahala dan hadiah ganjaran yang lumayan, yang banyak, yang berganda-ganda, mestinya ada usaha. Mestinya ada usaha dari kita untuk mendapatkannya. Dan usaha kita membaca Al-Quran dengan baik, mempelajari ilmu tajwid, itulah antara usaha yang kita cubalah memperbaiki bacaan kita sebaik mungkin, seboleh mungkin, semantap mungkin. Maka tak lain tak bukan mesti kita kena belajar tajwid. Dan Alhamdulillah dengan adanya Zoom ini dan online ini, Masya Allah, di mana kita berada dapat kita bersatu, dapat kita berkumpul di kelas ini untuk kita membaca Al-Quran dan juga kita keluarkan hukum tajwid secara mudzakarah, secara kita ulang kaji. Dan Alhamdulillah boleh dikatakan setiap kelas ada saja ilmu baru. Ilmu baru tu bukan makna kita tambah yang baru. Ilmu tu dah sedia ada. Dah lama dah sedia ada, ulama tajwid dah karang, dah siap, mereka dah tetapkan, dah bukukan dalam buku-buku tajwid. Cuma maksud baru saya ni, baru kita faham, baru kita jelas dan paling banyaknya baru kita ingat. Kita dah belajar banyak kali dah, tiba-tiba lupa. Bila kita ingatkan balik, oh baru saya ingat. Lupa dah. Lama dah saya tak bincang tajwid kan. Macam itulah kita, alhamdulillah. Jadi masih lagi kita menggunakan kaedah yang sama. Kita akan baca secara tertibnya. Muka surat pada malam ini adalah muka surat yang ke-74. Jadi kaedah kita untuk yang baru join kita pada malam ini, kita akan mutekan semua dulu. Semua peserta kita akan mute untuk kita baca bersama. Lepas kita dah baca satu muka surat nanti, barulah kita unmute balik siapa yang nak ambil bahagian dalam kelas ini. Jadi marilah sama-sama kita mulakan kelas kita dengan membaca muka surat 74 yang saya akan share di skrin kita. Boleh tengok muka surat 74 surah Ali Imran, bermula daripada ayat 181 sampai ayat 186. Dan kita akan baca sama-sama. Lepas tu baru kita kupas tajwid yang ada di ayat-ayat yang kita baca bersama. Marilah kita mulakan dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قتله الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم الله وأن ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاء رسل قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاء بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Okey, Alhamdulillah selesai kita membaca bersama bermula dari ayat 181 sampai ayat 186 surah Ali Imran muka surat 74. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni boleh siapa-siapa nak ambil bahagian boleh unmute. Nanti insyaAllah kita akan bagi peluang lah untuk kita share dan juga kita mudzakarah bersama. Tajuk malam ni saya lebih menarik ataupun lebih tertarik untuk bincangkan pada malam ini berkenaan dengan tajuk yang merupakan sangat-sangat besar dan sangat-sangat penting dalam ilmu tajwid. Dan boleh dikatakan tajuk malam ni setiap qari-qariah, tak kira siapa kita, yang penting kita baca Quran terus kita perlukan kepada faham tajuk ini.
Tapi sebenarnya setiap kelas saya akan mulakan mukadimah, tajuk penting, tajuk penting. Sebenarnya semua hukum tajwid penting. Hukum tajwid tak ada satu pun yang tak penting. Tapi sebenarnya pentingnya malam ni lebih sikit lah banding dengan dengung, banding dengan qalqalah, banding dengan mat. Tajuk malam ni adalah al-waqfu wal-ibtida'. Disebabkan nafas saya malam ni tak begitu panjang, banyak sangkut. Uh, jadi saya pilihlah waqaf dan ibtida'. Tajuk waqaf dan ibtida' adalah tajuk yang semua kita perlu dan kita sangat-sangat penting untuk kita faham macam mana dalam membaca Al-Quran kita nak waqaf dan macam mana kita membaca Al-Quran kita nak ibtida'. Waqaf maknanya berhenti, ibtida' sambung balik. Dia tak adanya ibtida' kalau tak adanya waqaf. Dan dia tak adanya ibtida' kalau tak membaca Al-Quran. Ibtida' tu maknanya kita nak sambung balik. Permulaan membaca Al-Quran itu permulaan yang biasa. Tetapi yang dimaksudkan ibtida' di sini, nak sambung balik, nak baca balik setelah kita berhenti. Okey, jadi bila kita nak baca Al-Quran, dah tentunya bila mula ayat pertama, mesti kita nak berhenti. Nak berhenti di mana? Dan bila dah berhenti pada ayat pertama, takkan satu ayat je baca Quran. Mesti lebih daripada satu ayat. Kita nak mula balik tu, nak sambung ayat kedua, ayat ketiga, dari mana kita nak mulakan. Jadi kalau pembukaan tajuk begitu dah tahu dah. Mesti kita kena faham betul-betul sebab ma'rifatul wuquf ni, mengetahui tempat kita nak berhenti ini, terbina di atasnya sempurnanya kalam suci Al-Quran. Kalamullah Ta'ala. Kalamullah Ta'ala. Maknanya pandainya kita, mahirnya kita, betulnya kita berhenti di mana, setinggi itu dan sebaik itulah dan seindah itulah kalam suci Al-Quran itu dialunkan, dibacakan. Salahnya berhenti kita, tak tahunya di mana kita nak berhenti, tersalah breaknya kita, tersalah parking kita, di situlah akan terbina hukum ataupun menjadi asbab kalam suci Al-Quran yang sempurna ini menjadi kurang. Menjadi tak sempurna. Jadi bahaya tu. Dalam keadaan dua perkara. Sama ada kita memberi terbaik kepada kalamullah ataupun kita menjadi asbab untuk jadi tak kurang baik. Jadi kitalah puncanya. Jadi sebab itulah wukuf ataupun al-waqfu wal-ibtida' ini merupakan perkara yang sangat penting. Tetapi dalam pentingnya wakaf ibtida' ini memang kita bincang dari dulu-dulu lagi. Subhanallah, ditakdirkan untuk kita nak dapat sempurna wakaf dan ibtida' ini amat-amat sukar dan amat susahnya. Sebab apa? Sebab rata-ratanya kita dan kebanyakan kita ini, termasuknya saya, termasuknya semua, boleh dikatakan kita belum betul-betul menguasai makna Al-Quran. Kita belum menguasai makna Arab, bahasa Arab Al-Quran ini. Jadi bila kita tak faham bahasa Al-Quran, kita belum menguasai bahasa Al-Quran, makna Al-Quran, di situlah puncanya tak tahu kita nak berhenti di mana apabila kita perlu berhenti. Jelas Jadi nak tak naknya sekarang ni kita usaha sahaja macam mana paling kurang salahnya ataupun paling kurang teruknya atau paling kurang buruknya kita melakukan waktu kita nak wakaf. Maksudnya di sini boleh dikatakan setiap kali kita wakaf, terdedah sahaja untuk kita melakukan kekurangan, tetapi sekurang sekali, maknanya seminimum kurang yang tak sempurna tu macam mana kita nak elakkan dan juga kita nak jauhkan diri kita daripada melakukan kekurangan ataupun kesalahan yang besar. Okey, mungkin kaedah ni saya dah cara-cara nak selamatkan diri kita daripada melakukan kesalahan ini
mungkin kita dah sebut beberapa kali, dan malam ni insya-Allah kita akan mulakan ataupun kita akan ulangkan lagi supaya sama-sama kita ingat balik dan juga kita akan beri perhatian kepada yang baru join dengan kita. Okey, saya akan mulakan dengan ayat yang pertama kebetulan. Dan memang pun disebabkan ayat inilah saya pilih wakaf ibtidah sebenarnya. Ayat 181. Okey, saya bagi peluang. Jadi saya dah bercakap lebih 10 minit ni. Saya bagi peluang kepada semua renung dan perhatikan ayat 181 apa yang ada kaitan dengan tajuk kita. Wakaf lazim. Haji Abdul Latif, wakaf lazim. Masya-Allah. Wakaf lazim kat mana tu? Ya, di ujung ayat yang pertama tu. Maksud dia line yang pertama. Line pertama. Okey, betul. Jadi di line pertama tu adanya wakaf lazim. Okey. Ramai yang tahu kan wakaf lazim tu apa dia? Mim tidur tu. Mim bukannya terpacak ataupun mim berdiri. Ini mim tidur namanya. Mim tidur, ekornya elok melenting tu. Okey, jadi wakaf lazim tu mungkin kita ingat. Okey, apa lagi selain daripada wakaf lazim yang menarik di dalam ayat ini? Hmm. Kalau dekat boleh bagi hadiah aiskrim. Abang gelak. Abang suka je kalau punya aiskrim. Okey, perhatikan balik betul-betul ayat ni apa yang menarik selain daripada wakaf lazim. Wakaf lazim tu dah menarik. Tapi ada lagi yang menarik yang ada kait rapat sangat-sangat dengan tajuk wakaf dan ibtidah. Boleh abang jawab, Ustaz? Okey, silakan abang. Baris pertama ada wow kat situ. Kita boleh ada wow. Baris kedua pun ada wow. Okey, jadi mungkin abang nak cari di mana kalau kita berhenti kita akan cari wow. Okey, menariklah juga macam wakaf lazim tapi masih lagi ada yang lebih menarik. Saya cakap sikit. Okey, Haji Abdul Razak silakan. قول الذين قالوا إن الله فقير. Kalau kita cakap Inna Allah faqir, itu kita yang cakap. Tapi bukan kita Masya yang cakap. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya tak boleh nak tepuk tangan. Istilah tepuk tangan tu tak kena dalam majlis ilmu. Kan kalau duduk majlis-majlis lain daripada ilmu tu boleh tepuk tangan dah ni. Jadi memang betul. Itu yang maksudnya, yang paling menariknya pada dalam ayat ini, bila kita belajar wakaf dan ibtidah, memang ulama tajwid akan membawa ayat ini sebagai contoh kepada wakaf yang haram ataupun dia panggil wakaf qabih. Wakaf yang dilarang sangat-sangat. Wakaf yang dilarang, wakaf qabih ini antara contohnya. Yang pertama kita jumpa dalam Al-Quran dan banyak lagi lah contoh-contoh yang lain. Contohnya kalau katalah kita berhenti innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu faqir. Ni sebenarnya kita boleh faham dah ni. Walaupun bahasa Arab, innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu faqir. Ini antara contoh yang sangat-sangat bahaya. Dan lagi bahaya, macam Abah sebut tadi huruf waw kan? Kalau katalah kita terberhenti, kebetulan dia boleh berlaku berhenti di sini. Kenapa? Sebab ada mat di sini. Ada mat di sini asbab yang menghabiskan kita punya nafas. Jadi mungkinlah ada setengah-setengah kita bila sampai sini dah pancit. Dah habis nafas. Innallaha faqir. Contohnya. Lepas tu tiba-tiba kita tengok ada huruf waw. Jadi terus kita ambil wa nahnu aghniya, dan kamilah yang kaya. Kadang-kadang huruf waw kita mulakan dengan huruf waw ni bahaya juga. Ada contoh-contohnya bila kita ambil huruf waw tak boleh. Ada juga. Tak semua huruf waw ini membantu, tetapi boleh dikatakan persennya tinggi, mungkin 85-90% kalau kita cari huruf waw itu dalam keadaan bila kita reverse balik. Bukan kita terus pergi. Bila reverse balik. Sebab waw kalau terus pergi, kita break, kita berhenti, terus kita pergi, dia jarang-jarang waw itu menjadi waw istighnafi ataupun waw permulaan cerita.
Selalunya waw ini dia panggil waw ataf, waw nak sambung cerita. Nak nak ikatkan cerita sekarang dengan cerita yang sebelumnya. Waw dengan makna dan. Jadi dan ni kebanyakan datang dalam Al-Quran lah. Tetapi tak semua waw itu jadi dan. Ada waw itu bermula ataupun sesungguhnya. Itu kalau waw itu boleh teruskan. Tapi kalau waw dan ini tak boleh. Sebab di sini, kalau di sini waw ni waw dan. Dahlah salah kita kata Allah fakir. Lepas tu kita mulakan dan kami yang kaya. Sangat-sangat bercanggah. Sebenarnya siapa yang berkata ni? Yang berkata ni orang-orang yang tak beriman. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Allah yang mendengar. Allah yang mendengar kata-kata orang yang berkata bahawasanya Allah tu fakir dan mereka itu kaya. Mereka itu bukan kami. Mereka itu nahnu tu maknanya orang-orang yang berkata. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan, sadaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Allah Subhanahu wa taala perintah di sini, Allah Subhanahu wa taala janji keras, wa naqulu, dan kami akan berkata, Allah akan memerintah mereka itu, zuqu, rasailah kamu adzabal hariq, azab yang dibakar. Azab hariq itu maknanya dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala kerana orang-orang yang mengatakan ini ataupun orang yang tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada cerita kita wakaf dan ibtida, antara ayat-ayat yang bahaya beginilah yang perlu kita tahu kita nak berhenti di mana. Jadi kembali kepada tadi kita dah mulakan, bila kita tak tahu makna, adakah kita berdosa sampai begitu sekali? Tidak. InsyaAllah, selagi mana kita tak sengaja, selagi mana kita tak tahu, insyaAllah dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan masuk dalam ayat itu, Allah SWT tak ambil kira, insyaAllah, sekiranya kita terlupa ataupun kita bersalah. Jadi bila kita belajar, insyaAllah kita tahu. Bila kita tahu, itulah yang kita tak buat salah. InsyaAllah. Okay? Jadi, di sana ulama' menggariskan kaedah-kaedah yang boleh membantu kita supaya kita kurang sedikit buat salah. Contoh kata, kita mulakan insya-Allah bab waqaf dan ibtida'. Waqaf dan ibtida' ni kalau kita nak cerita memang panjang lebar lah. Saya ringkaskan dulu. Waqaf ibtida', waqaf ini terbagi kepada beberapa bahagian lah. Waqaf intidhari, waqaf ikhtibari, waqaf ittirari, waqaf ikhtiyari. Dalam 4 jenis wakaf ini yang ada kait dengan kita 2. Yang itulah wakaf ittirari dan wakaf ikhtiyari. Wakaf ittirari ni contohnya terpaksa. Terputus nafas, habis nafas, ataupun terbatuk, terbersin. Terpaksalah kita kena berhenti kan. Hatta kalau terberhenti di sini kan. Kita dah bajet nafas kita boleh pergi sampai wakaf lazim tu. Tapi separuh jalan, qalu innallaha faqir. Batuk. Dah terberhenti. Jadi bila terberhenti sini, akan kita nak sambung terus. Wa nahnu aghniya, patah baliklah. Qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Itu sebagai contohlah. Okey, itu ittirari. Dan waqaf ikhtiyari. Ini yang kita jadikan bahas kita. Ikhtiyari maknanya waqaf kita sendiri pilih. Bila ayat ini ada di depan kita, kita sendiri pilih. Kita dah scan tengok, okey, ayat ni boleh pergi sampai mana ni nafas saya ni. Contohnya lah kan, ada antara kita boleh sampai ke wakaf lazim. Ada antara kita tak boleh pergi. Rasanya memang tak boleh. Jadi kita dah nak kena plan di mana kita nak berhenti. Okey, jadi terus pergi kepada kaedah-kaedah yang saya cadangkan. Paling selamat kalau kita rasa hari ini ataupun waktu nak baca tu nafas kita macam tersekat-sekat, tersangkut-sangkut, jangan kita cari masalah. Jangan kita cari perkara yang boleh merosakkan bacaan kita. Berhentilah banyak kali pun tak apa. Berhentilah kerap kali pun tak apa. Dia tak mengurangkan kesempurnaan, bahkan menambahkan pahala. Setiap kali kita berhenti, kita akan patah balik. Banyak kali kita reverse itulah yang banyak pahala.
Satu huruf 10 pahala, satu huruf 10 pahala. Tapi jangan sengaja pula. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qaulal ladzina, bila nak game, bila nak habis kan. Jangan kita sengaja nak patah balik. Baik kita plan baca lebih ayat-ayatnya daripada kita nak ulang-ulang. Cuma bila nafas kita tak panjang, jangan kita cuba langgar, pergi lagi sampai ujung-ujung dah boleh rosakkan bacaan kita. Jadi selalunya bila ayat yang ada huruf mad, selalunya kita baca, bila kita nak baca, mata kita scan sepintas lalu tu, mula-mula sekali kita cari tanda-tanda mad ni. Ada berapa tempat? Okey, nampak ada 2 di sini. Kan? Bila ada 2, terus kita akan dialog dengan diri sendirilah. Sempat tak sempat ni nafas saya ni? Rasanya macam tak sempat. Okey, kalau tak sempat, buat keputusan cepat-cepat. Jangan duk fikir panjang-panjang. Buat keputusan cepat-cepat. Kat mana kita nak berhenti? Ini namanya wakaf ikhtiari. Kita sendiri pilih nak berhentinya di mana. Bila saya tanyakan sekarang ni kepada ramai-ramai, okey, satu line ni ada 2 mad. Kita ambil lah keadaan orang yang tak boleh sampai ke wakaf lazim ni. Agak-agak nak berhentinya di mana? Kalau macam saya yang Ustaz, saya berhenti dekat qalu. Okey, Haji Barum dia pilih qalu, berhenti qalu. Okey, lain? Mungkin innallah, Ustaz. Ada yang nak berhenti di innallah, qalu innallah. Okey, lain? Jangan pilih Fakir, sudahlah. Fakir tak boleh. Ada lagi tak? Situ je 2 je. Boleh berhenti dekat apa tu? Laqad asami Allah kat situ. Tapi Kalau tak sihat, ada batuk, ada apa, dia dah tahu kita batuk dah, itu kita boleh berhenti dekat situ. Tapi kalau berhenti di sini pendek sangat, lepas tu nak patah balik kena ulang balik daripada sini kan. Boleh je, tapi itulah bila kita berhenti pendek sangat jadi lambatlah. Jadi kalau kata keadaan Abah tu batuk ke demam ke, mungkin boleh pergi sikit lagi. Qaul ke ladzina ke, ladzina boleh lagi ni. Ladzina boleh lagi. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzin. Boleh lagi kita ambil qaulal ladzin, maknanya dah pergi sikit. Dah lepas sikit. Kalau qad sami'a Allah, bila berhenti di sini, patah baliknya mesti nak mula daripada awal ayat juga. Okey. Jadi bagi saya mungkin ada 3 tempat lah. Qaulal ladzina qalu innallah. Okey. 3 ni insya-Allah boleh, tapi paling baik sekali qalu. Qalu paling baik lagi. Paling baik kita berhenti dekat qalu. Innallah boleh, tapi qalu inilah lagi baik. Dah satu tengah-tengah ni, tengah-tengah apa tu, tengah-tengah ayat, tengah-tengah line. Lepas tu kita ada 2 pilihan bila patah balik. Bila patah balik, qaulal ladzina ni ambil daripada qaulal ladzina, ini paling sempurna. Berkata mereka, qaulal ladzina, kata-kata mereka yang berkata. Qaulal ladzina ambil daripada kata-kata mereka yang berkata, ambil daripada qaulal ladzina paling baik. Tetapi kalau antara kita yang betul-betul pendek nafasnya, kalau ambil di sini bahaya, nanti dia nak berhenti di mana pula? Takkan qalu balik, kan? Ambil daripada qalu. Boleh ambil daripada qalu. Qalu mereka yang berkata. Jadi kita dah elak daripada innallaha faqirun. Kalau mula daripada innallaha faqirun, ini bahaya. Innallaha faqirun, sesungguhnya Allah fakir. Jadi kalau mula daripada qalu, mereka itu berkata, sesungguhnya Allah yang fakir, wa nahnu aghniya, dan mereka yang kaya. Jadi di sini ada 2 perkara. Satunya wakaf tu penting di mana kita nak berhenti, dan bila kita nak ibtidak tu lagi penting. Ibtidak tu pun penting bila kita nak mula balik, nak sambung balik bacaan, kita nak mula daripada mana. Jadi kita terus pergi. Jadi yang pertamanya, jangan kita lajak bacaan kalau nafas kita agak pendek, berhenti kerap pun tak apa. Tapi yang paling pentingnya, kena reverse balik. Kena ghostan balik beberapa perkataan yang kita nak kena cari. Perkataan yang mana lebih sesuai. Okey.
Kita pergi sikit lagi bab wakaf dan ibtidak. Nanti bawah-bawah nanti kita kembali kepada kaedah yang kita keluarkan hukum-hukum yang lain. Okey, katakan sekarang ni kita dah pergi sampai wakaf lazim mim ni. Qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Wakaf lazim ni wakaf yang pasti. Lazim mesti kena berhenti di sini. Sebab dah sempurna sangat makna dia dan tak ada kena mengena dengan cerita yang berikutnya. Maknanya dia tak ada kaitan dari segi makna dan lafaznya. Boleh kita berhenti sempurna di sini. Jadi dah tentunya bila dah sempurna, tak perlu nak patah balik lagi lah. Kan? Kita teruskan dengan perkataan yang berikutnya. Ambil daripada sanaktubu terus. Okey, bila ambil daripada sanaktubu, kita nak berhenti di mana pula? Okey, ayat. Kalau sanaktubu sampai waqatlahum. Okey. Sanaktubu ma qalu wa qatlahum. Ni pendek sangat Haji Samad. Kalau berhenti di sini rugi. Boleh je kalau betul-betul macam Abah tadi demam ke apa ke, boleh berhenti di sini tapi pendek. Dan belum ada apa-apa mat lagi. Jadi jarang-jarang yang dah habis nafas di sini. Kecuali orang semput ke, orang memang dah macam memang ada problem lah. Boleh berhenti di sinilah. Tapi jarang-jarang berhenti. Selalunya macam saya sebut tadi lah. Orang yang normalnya, orang yang sehat, orang yang biasa-biasa yang tak ada apa-apa keadaan sihat, tak sihat tu, orang yang biasanya selalunya dia akan terjejas bila dia dah lepaskan Roblox ataupun dia lepas apa tu mat. Bila ada mat tu, dia dah mula ada problem. Jadi di sini lepas waqatlahum baru ada mat kan. Selalunya di sinilah ada mat. Anbiya. Okey, Haji Syarif pilih waqatlahumul anbiya. Okey, boleh berhenti di sini. Okey, ada berhenti lain lagi tak? Saya cuba bi ghairi haqq. Bi ghairi haqq. Okey, berhenti di sini. Boleh juga. Okey. Nanti kita panggil siapa yang suruh berhenti di sini, dia nak mula daripada mana pula? Okey, ada lagi tak? Kalau sampai habis tu tak perlu ceritalah. Tempat-tempat yang nak berhenti tu. Yang nak berhenti sementara nak sampai ke akhir penghujung ayat. Okey, wa naqul boleh. Zuqu boleh. Okey, azab al-hariq abilah. Okey, Haji Samad sebut waqatlahumul anbi waqatlahum. Sanaktubu ma qalu waqatlahum. Okey, kalau berhenti di sini Haji Samad nak patah balik ambil mana? Waqat. Okey, best. Okey, best. Boleh. Ambil terus waqatlahum sebab ada huruf waw. Jadi kalau saya dah cuba sampaikan dan perbetulkan dan mengiyakan jawapan Haji Samad ni, maknanya untuk semualah ni. Bila kita sebut huruf waw ni, ini penting ni. Dah berhenti di sini, patah balik ambil huruf waw. Tak semestinya pergi jauh sangat. Kita tengok yang paling dekat dengan tempat yang kita berhenti. Tempat yang paling kita berhenti di sini, yang paling dekat dengan tempat yang kita berhenti ni, mana huruf waw, mana huruf fa, mana huruf thumma, mana huruf-huruf yang kita dah belajar dulu tu, cari yang paling dekat dengan kita. Tak semestinya kita patah balik jauh. Ambil yang paling dekat. Okey. Haji Syarif berhenti waqatlahumul anbiya. Okey, sekarang ni Haji Syarif nak patah balik ambil daripada mana? Sama juga waqatlahumul anbiya. Okey, baik, masya-Allah. Okey, Haji Syarif pun sama juga ambil waqatlahumul anbiya bighairi haqq. Sambunglah. Okey. Sambunglah kan. Nanti berhenti di mana-mana tempat yang kita dah tanda tu pun boleh berhenti balik. Okey, betul. Jadi al-anbiya tak boleh. Ambil al-anbiya tak boleh. Walaupun dekat di sini tak boleh sebab patah balik. Sekurang-kurangnya ada wa. Jadi cantik dari segi makna waqatlahumul anbiya, dan mereka itu membunuh para nabi-nabi. Mereka yang kufur tadi. Okey, Cik Mat berhenti bighairi haqq. Okey, Cik Mat nak patah balik daripada mana? Ada either bi ghairi haqq ataupun masuk waw ataf tu wa naqulu pun boleh tak? Dua Ustaz. Okey, sama ada ambil bighairi haqq ataupun teruskan wa Ya. naqulu. Okey, ini nak kena bahas panjang kat sini. Cik Mat. Okey, bighairi haqqin boleh. Tapi bighairi haqqin ini bagi saya mereka yang nafas pendek sangat.
nafas pendek sangat takkan nak patah balik pergi jauh kan. Tapi nak kata mereka nafas pendek, dia dah jalan daripada sana ke tubuh ni. Dia dah jalan sana ke tubuh sampai bighairi haq. Jauh dah pergi ni Cik Mat. 20 kilo dah ni. Jadi kalau dia nak patah balik bighairi haq, takkanlah dia ambil bighairi haqin. Ni dah straight pergi ni, straight jalan ni. Haji Samad berhenti sini, dia tak berhenti lagi. Haji Syarif berhenti sini, dia tak berhenti lagi. Tiba-tiba datang sini, dia nak patah balik dekat je. Kan? Minyak dia cukup. Masalahnya minyak dia cukup sampai sini. Tapi kalau dia patah balik, ambil bighairi haq. Bighairi haqin ini bagi orang yang nafas pendek, yang minyak tak banyak, tangki tak besar. Sebab apa? Sebab saya cakap macam tu. Sebab kita kena ingat semua mana-mana huruf jar. Yang kita kenal huruf jar. Ni huruf jar ni, B. B ni huruf jar kan? Huruf jar ada banyak. Fi, an, ila, min, semuanya tu. Mana-mana huruf jar, dia ada ta'alluqnya. Dia ada tempat yang berkaitnya. Huruf jar ni datang untuk nak sambung cerita sebelumnya. Jadi kalau kita ambil bighairi haq, dia bergantung di mana? Waqat Dia ambil daripada ni lah, kata masdar di sini, waqat lahum. Jadi dia ada muta'alliq ni, ada ta'alluq dengan kata fi'il di sini, kata kerja di sini. Jadi itu tak sempurna bagi kalau orang kata ta'alluq lafaz. Hubungan dari segi lafaz, dari segi i'rabnya, dia ada tempat yang bergantungnya dengan perbuatan di sini. Jadi kalau ambil bighairi haq dengan tanpa benar. Tanpa benar apa? Mereka itu membunuh para nabi tanpa benar. Baru tahu ceritanya. Jadi macam Cik Mat yang tangki besar, minyak banyak tadi, ambil daripada sini lagi sempurna. Itu maksud saya. Okey. Ini saja-sajalah kita bincang secara mendalam sikit. Minta maaf yang baru nak ikut. Dengar-dengar dulu. Okey, jadi ingat perkenaan dengan ulang kita dengan huruf-huruf jar. Banyak orang ulang dengan ila, ala, fi, rubba, semua tu kan. Jadi kalau kita ulang dengan huruf jar ni, kalau betul-betul nafas kita tak cukup. Jadi kalau nafas kita cukup, lebih baik dan lebih sempurna. Ingat tadi mukadimah saya kata, Quran ni kita nak baca sebaik mungkin. Maka sebaik mungkinnya mula daripada waqat lahum, barulah sempurna makna. Dan kita yang mendengar pun kita akan faham betul-betul. Tapi kalau tanpa benar, bighairi haqqin terus, jadi orang katakanlah, Cik Mat Cik Mat dah baca dah. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Dah baca tu wa qatlahum. Berhenti di sini. Jadi kalau nak bighairi haqqin, orang yang dengar Cik Mat baca di sini wa qatlahumul ni, orang yang dengar di sini, tak ada masalah dah sebab dia dah dengar. Tapi katakan orang yang baru dengar daripada Cik Mat mula daripada sini. Di sini problem. Bighairi haqq, tanpa benar apa tu? Wa qatlahumul anbiya. Mereka itu membunuh. Jadi mereka itu membunuh siapa mereka? Cari sendirilah. Kan rujuk kepada ayat lah, takkan Cik Mat nak bagi tahu semua. Kan? Jadi sekurang-kurangnya bila kita patah balik, ambil kata kerja tu, membantu orang itu lebih faham. Okey, itu satu hal. Macam masalah Cik Mat ni panjang. Kita dah settlekan ini, dan nak settle pula wa naqulu dhuqu ni. Wa naqulu dhuqu. Kalau Cik Mat kata berhenti bighairi haqqin dan terus boleh wa naqulu dhuqu. Ini pun sama juga. Wa naqulu di sini waw makna apa? Ataf Ustaz. Waw ataf. Kalau waw ataf, dia ada berkait juga dengan hukum yang cerita yang sebelumnya. Dan tu maknanya kita nak kaitkan ataupun kita nak ikatkan makna wa naqulu dengan makna sebelumnya. Sebab tu kalau waw ataf, kalau kita terus pergi, dia tak berapa cantik lah. Dia tak berapa bercantumnya makna ayat itu sendiri. Okey, jelas jadi tak salah pun. Tetapi lagi cantiknya kalau patah balik. Sebab itu saya selalunya menggunakan kaedah orang yang patah balik nak ibtidak, bila dia wakaf, sama ada wakaf itu terpaksa ataupun wakaf itu pilihan sendiri, dia patah balik. Lagi-lagi kalau wakaf itu tak ada tanda wakaf. Tak ada sili, tak ada qili, tak ada huruf jim, tak ada huruf mim.
Bila kita wakaf tempat yang tak ada apa-apa tanda, papan tanda wakaf tu, papan tanda berhenti, maka paling selamatnya 50, boleh katakan 90% lebih selamat patah balik daripada terus Terus. pergi. Jadi ambillah faedah ini, pesanan ini untuk semua. Bila kita baca sendiri, tak ada orang yang tegur. Bila kita berhenti di tengah-tengah ayat yang tak adanya tanda. Tanda-tanda kan banyak kan. Ada huruf jim, ada sili, ada qili, dan ada huruf mim tidur ni. Kalau tak ada tanda-tanda tu, tak ada hujung ayat, di tengah-tengah ayat ni, bila kita berhenti, terberhenti ataupun kita berhenti, patah baliklah. Patah balik sekadar yang kita boleh, maka itulah cara yang paling selamat. Setuju insyaAllah Boleh. Okey, jadi sebab tu saya kata wa naqul di sini boleh berhenti. Kalau kata Cik Mat baca wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqul. Sebab kita boleh patah balik di sini ambil wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Gitu. Dan kebanyakan macam qala, yaqulu, wa naqulu, qulu, qulna, qalu. Kalau kita berhenti, kita patah balik ambil dengan kali perkataan itu boleh. Okey. Sebab dia dipanggil qala di sini. Selepas pada qala itu maqulul qaul, apa yang dikatakan, apa yang mereka katakan, apa yang Allah berfirman, apa yang Nabi berkata, apa yang maknanya dia ada kait dengan perkataan ataupun jumlah ayat yang selepas ni. Berarti di perkataan qala, qalu, qila semua tu ambil perkataan tu balik dan terus pergi. Insya-Allah makna itu lebih cantik. Okey. Tajuk wakaf ibtidak memang berat sikit. Jadi bersabarlah untuk mereka ataupun untuk peserta yang baru join ataupun baru nak jinak-jinak ataupun nak kenal-kenal tajwid. InsyaAllah. Okey. Kita berpindah kepada ayat berikutnya. Kita bagi muslimat pula Muslimat ambil ayat yang panjang. Ayat berikutnya di sini ayat 182 pendek. Tak ada masalah. Kita boleh selesaikan bersama. Contohnya. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Okey. Nafas orang yang sederhana dan biasa, tak panjang sangat, tak pendek sangat, selalunya satu line yang tak adanya huruf hukum-hukum mat, insya-Allah boleh settle. Boleh selesai. Tetapi kalau kurang sikit daripada itu ataupun tiba-tiba ada huruf mat, ada hukum mat, maka kita perlu kepada berhenti. Macam ayat ni, dia macam satu line tapi terlebih sikit. Jadi mungkinlah ada antara kita perlu kita berhenti. Mungkin macam saya tadi, saya berhenti. Wa annallah di sini boleh. Sebab kita boleh patah balik ambil wa annallah terus. Kan? Kalau kata bima qaddamat aidikum pun dah berhenti, patah balik bima qaddamat dah. Tapi baru satu kalimah baru pergi, baru lepas. Kan? Dia tak boleh pergi jauh lah. Sebab itu wa annallah di sini lebih sesuai lah bagi yang terpaksa berhenti. Jangan saja-saja. Kalau ada nafas, dah tentunya satu ayat dengan satu nafas lebih sempurna. Okey, muslimat boleh ambil ayat 183 untuk kita bahas sama-sama di mana kita nak berhenti. Okey, muslimin boleh rehat dulu sementara kita sediakan soalan-soalan di bawah nanti. Okey, ayat 183, kalau kata kita baca, mula-mula sekali kita nak berhenti di mana, wahai qari'ah muslimat? Silakan. Li Rasul, Ustaz. Okey, yang pertama li Rasul. Alaina pun boleh Ustaz. Kadang-kadang tak boleh sampai kat Li Rasul tu panjang sikit. Ilaina Ilaina. Saya. Ilaina, okey. Jadi siapa yang dah berhenti di sini kena standby jawablah nak patah balik daripada mana. Okey, jadi kita setuju semua kita akan berhenti ta'kuluhun nar sebab kita ada wakaf qili di sini. Okey, wakaf qili ni, dia lebih dia kuat macam wakaf lazim tadi juga. Wakaf lazim tu maknanya kita berhenti dan wakaf qili pun kita kena berhenti. Walaupun qili ni kalau nak sambung pun boleh, tapi wakafnya lebih utama. Okey, jadi selain daripada ilaina dengan li Rasul, nak berhenti mana lagi?
Min qabli. Oh, tu pendek sangat Ustaz ya. Dah. Kita sampai sini je, sampai sini dulu. Oh, sampai Sampai situ sini je. dulu. Oh, okey. Sampai sini dulu. Kita kena berhenti di sini. Jangan lajak. Okey, tak ada dah. Kedua je, banyak lagi ni. Ada. Hatta ya'tiyana. Okey, berhenti kat sampai Ya'tiana ni tangki besar ni. Sebab dah langgar satu, dua ni stesen ni. Ataupun dua stesen minyak ni. Lepas dia boleh lagi pergi. Kalau dia berhenti kat hatta, lepas tu ambil hatta balik. Ya, Tak jadi Ustaz cakap. okey, boleh. Nak ambil balik tu jangan cerita lagi. Nanti orang dengar. Berhenti dulu di mana? Berhenti ya. Jawapan tu mahal tu. Hatta berhenti. Okey, hatta boleh. Qalu inna Allah. Innallah. Okey, berhenti innallah. Tapi saya sebut dah tadi, perkataan Allah ni kalau kita berhenti bagi mereka yang betul-betul nafas pendek lah. Tapi di sini baru start ni. Baru keluar rumah ni. Keluar rumah terus berhenti. Pergi jalan jauh sikit. Pergilah jauh sikit baru kita cari tempat berhenti. Okey, kalau betul-betul macam Abah sebut tadi, orang demam ke orang apa semua, betul lah. Tapi bagi saya, qalu ada berhenti. Qalu dulu. Qalu lagi cantik. Sebab boleh ambil daripada qalu terus kan. Okey, tapi tak apalah kalau dah terlajak, qalu terpanjangnya mak jaiz, lepas tu dah nak habis. Okey, tak apalah innallah berhenti Allah. Patah balik nanti tahulah kat mana kita tanya. Okey. Ada satu lagi. Biqurban. Biqurban. Ini dah habis. Dah jauh dah ni Kak Ajar. Ini maknanya ini betul-betul nanti kita ini. boleh sambung lagi Ustaz. Okey, boleh. Tak apa. Nanti kita tanya. Daripada mana nak sambung? Ajar Ruhana kena standby banyak ni. Okey. Ada lagi tak? Sebab menariknya sebenarnya tadi ada saya berhenti mana tadi? Ingat? Ayat ni kita baca sama-sama. Tadi kita berhenti mana tadi? Tak perasan, tak ingat lah. Kita tengok balik dalam recording. Saya berhenti Allah. Allah pun boleh. Okey, jadi saya insya-Allah lah bukan yang terbaik lah kan, bukan yang terbaik, bukan paling sempurna, tapi saya suka cari tempat yang berhenti satu perkataan, ambil perkataan yang sama. Itu kalau boleh lah. Sebab kita nak jimat betul-betul, kita nak jimat kita punya nafas. Jadi kita berhenti, perkataan itu juga kita mulakan. Itu best, terbaik. Macam qalu lah, qalu. Kalau saya jumpa mana-mana saya tak bazir lah. Lagi-lagi qalu tu ada di tengah-tengah ayat kan. Itu memang rezeki lah. Rezeki bagi saya berhenti, tarik nafas, rehat, relax, R&R. Lepas tu patah balik, ambil perkataan yang sama. Jadi tak perlu pergi jauh. Dan tak perlu susah. Susah dari segi nafas lah. Allah pun sama juga. Bagi saya Allah hatta macam Ajawan tadi sebut, Ajawan Rohani sebut, ambil hatta terus. Boleh juga. Allah pun boleh ambil juga. Okey. Selain daripada perkataan ini, tadi Ajar Rohani sebut, Ajawan sebut innallah. Okey, kalau berhenti innallah ni ambil baca mana? Patah balik. Jadi qalu. Betul. Jadi kalau berhenti innallah, berhenti ambil daripada qalu. Jangan ambil innallah saja. Sebab qalu kita sebut dah tadi, setiap perkataan qala, qila, yaqulu, qulna, qalu, perkataan-perkataan ini dia ada kait rapat dengan apa ayat yang selepasnya. Jadi kita kena gabungkan perkataan itu dengan ayat selepas. Innallaha ni apa yang sebelumnya qalu, mesti kena qalu sekali. Qalu innallah sebab mereka itu berkata sesungguhnya Allah. Okey, aida ilaina jarana. Kalau sebut ilaina di sini, kalau berhenti ilaina di sini, patah balik nak ambil mana? Saya ambil qalu innallaha ahida ilaina. Okey, baik. Qalu ini terbaiklah. Qalu terbaik. Tapi kalau katakan nafas kita pendek, boleh dah ambil ahida ilaina pun. Ini pilihan lah ni, pilihan. Tapi masih lagi qalu ini terbaik sebab mereka itu berkata sesungguhnya Allah yang beri janji kepada kami. Okey. Kalau berhenti alla nu'mina li rasul. Ajar Rohana juga ni berhenti di sini ni. Patah balik daripada mana? Alla nu'mina li rasul. Okey, boleh, betul. Alla, betul. Ambil daripada alla nu'mina li rasulin, betul. Kalau patah balik qalu tu macam
Macam ulang ayat semula lah kan. Okey, jadi hatta dah selesai tadi. Berhenti, kalau berhenti hatta, ambil hatta terus. Alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana terus. Okey, Hajar Ruhana juga sebut berhenti dekat ya'tiyana. Kalau berhenti ya'tiyana, nak patah balik di mana? Saya ambil balik nu'minu li rasulin. Jauh lah. Ni hatta Jauh ya. tadi. Hatta Ustaz. Hatta dah Ada ada hatta kat dekat. situ ya. Ambil hatta Hatta terus. ya'tiyana Okey, bikurban. jadi kalau berhenti berkorban ni pun sama. Ada hatta, ambil hatta terus. Saya hatta betul. Okey. Jadi bila kita bincang macam ni, sedikit sebanyaknya membantu kita nampak dan tergambar. Jadi bila baca sendiri, inilah keadaan yang kita harus berlaku lah dalam bacaan kita. Bukan asal pilih je rasa macam betul-betul lah tu. Kan? Jadi macam saya sebut ini di sini, saya ada perhatikan qori-qoriah kita dalam kelas saya. Dan saya kenal mereka ni memang tak faham bahasa Arab, belum faham bahasa Arab, belum menguasainya. Tetapi bila dia berhenti, dia patah balik tu cun-cun sangat. Cantik-cantik je. Macam mana tu? Kadang-kadang bukan dekat, kadang-kadang dia pergi jauh pun. Itu semuanya dia terlatih dengan patah balik tu. Bila dia terlatih dengan patah balik, jadi agak-agak dia ataupun teka-teka dia tu selalu kena sebab dia dah terlatih. Itu baiknya bila kita dah melatihkan diri kita untuk kita cari kalimah-kalimah yang kita nak patah balik tu. Jadi bila kita ada kemahiran itu, maka wakaf ibtidak kita insya-Allah lebih selamat. Okey, sambung sikit lagi. Sabar, nanti lepas ni baru kita masuk ayat hukum-hukum yang lain. Okey, sambung sikit lagi, ada 2 line. Qul qad ja'akum, dah tentunya bila qili ni ataupun qala ni kalau kita berhenti, terus kita boleh sambung ayat selepasnya terus. Tak perlu kita patah balik pun. Okey, jadi kita ambil daripada qul qad ja'akum, sementara nak habis ayat ni kita boleh berhenti di mana lagi? Okey, muslimat, habiskan. Bil bayyinat. Situ berhenti. Okey. Awak berhenti bil bayyinat. Okey, lagi. Ambil dulu bil bayyinat. Nanti nak patah balik, nanti saya tanya balik. Wabil najim. Mana lagi yang boleh kita berhenti? Kalau tak ada nafas lagi, Qatal tumuhum tu tapi nak ambil dah. Falimah qataltumuhum. Di mana nak berhentinya? Qataltumuhum ke falimah? Uh, Qataltumuhum. Okey. Sampai di sini qataltumuhum. Tapi ini macam tangki besar ni. Besar ni, jauh ni pergi ni. Sebab kita ada mat wajib, lepas tu pergi lagi sampai nak habis dah. Tiba-tiba kena berhenti juga. Tapi tak apa, boleh berhenti di sini. Nanti nak patah balik ke mana? Okey, ada lagi tak? Dua kali berhenti cukup tu. Okey, mungkin masalah cukup tak cukup. InsyaAllah kalau satu kali pun cukup. Cuma orang kata banyak pilihan lagi baik lah. Untuk kita berhenti selain daripada tu, kalau saya lah, wabilladzi saya boleh berhenti, qultum saya boleh berhenti, saya boleh pilih berhenti. Wabilladzi qultum. Wabilladzi pun boleh dah, kalau nafas terputus lah. Tapi wabilladzi qultum ni lagi baik. Okey, kalau Kak Wan berhenti bil bayyinat, patah balik di mana? Rusul bil bayyinah balik. Okey. Ini paling orang kata paling pilihan yang paling mudah dan walaupun dia tak sempurna sebab Cik Mat dah kena tadi kan. Bil bayyinat ni, B ni harf jar. Jadi kita kena ingat setiap huruf jar. Jadi kita kena patah balik, kena buka balik bahasa Arab yang kita belajar tu. Wa huruful jarri min ila an ala fi rubba al-kaf. Banyak lagi lah huruf-huruf jar kan, lamut ta'lil semuanya. Jadi
Huruf jar ni antara huruf jar B. Yang kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu dengan. B ni dengan. Jadi dalam bahasa Melayu pun dengan ni dia tak boleh datang ayat pertamanya tiba-tiba dengan. Kan? Kita nak bercakap dengan orang, mula-mula sekali kita keluar sebut dengan. Mana boleh dengan? Dengan apa? Kan orang akan tanya dengan apa? Mesti dia kena ada berkait dengan kata kerja yang sebelumnya. Di sini ja'akum lah. Ja'akum yang mengaitkan bil bayyinat ni. Tahulah pula. Dan kena ingat pula, ini semua kaedah-kaedah ni. Setiap qad, kena ingat ni, qad dia tak boleh pisah dengan kata selepasnya. Qad ini sesungguhnya. Jadi kalau ja'akum telah datang kepada kamu, qad ini tak dibaca, sesungguhnya telah datang. Jadi makna tu tak komplit pula. Kena ambil daripada qad. Ni jadi jauh pula. Sebab itu saya kata, ambil bil bayyinat ni dah boleh dah. Sebab inilah pilihan kita yang daifnya, yang lemah yang ada. Kita terpaksa berhenti di sini sebab kita ni tak cukup minyak. Patah balik daripada awal stesen,nya maknanya akan berhenti di sini juga. Kan sampai bila kita nak ulang alik berhenti di sini. Tak apalah, kita ni memang dah tak mampu, ambillah bil bayyinat. Jadi untuk semua huruf jar ni dalam keadaan tersepitnya kita boleh lah. Boleh juga. Sebab itu kadang-kadang dibolehkan kita ambil daripada bil bayyinat ataupun dengan huruf jar kita waqaf, kita ibtidak. Tapi kalau kita boleh, patah baliklah dengan kata kerja yang paling dekat dengan dia. Okey, wabilladzi qultum saya pilih di sini. Jadi kalau berhenti wabilladzi qultum, senanglah kita ambil huruf wa paling dekat. Patah balik ambil wabilladzi. Ustaz maaf kalau kita mula daripada min qabli macam mana? Sama juga, min di sini huruf jar juga. Masuk jar juga tu. Dari sebelum aku. Sebelum aku. Dari sebelum aku ni, dari apa? Sebelum aku apa? Mesti nak kena ada ja'akum telah datang kepada kamu. Min ni pun huruf jar. Huruf jar mesti dia kena akan berkait dengan kata kerja. Sama juga. Min qabli baik ambil bil bayyinat terus. Sama juga kan? Okey, Hajar yang sebut falima qataltumuhum di sini, Hajar Julia tadi. Kalau berhenti di sini nak ambil mana? Ambil wabilladzi Ustaz. Okey, kalau kita pergi wabilladzi ni jauh sangat. Cuba tengok yang paling dekat dengan dia sebelum wabilladzi. Fa. Ambil fa. fa. Okey, ingat. Huruf fa ni boleh kita gunakan sebagai tempat yang kita nak ulang balik. Selain pada huruf wa, huruf fa. Fa ni maka. Maka ni maknanya bolehlah kita nak patah balik. Jadi falima qataltum, maka kenapa kamu membunuh mereka itu? Falima qataltumuhum. Jadi patah balik ambil daripada falima. Inilah cara kita nak wakaf dan ibtidak, dan keadaan akan berlaku sekiranya kita berhenti dan kita berhenti tempat yang baik dan makna dia lagi cantik, dan kita nak mula balik semula, kata kita mula dengan tempat yang baik, maknanya lagi bersambung cantik. Itu maksudnya wakaf ibtidak yang penting dalam bab tajwid. Okey, saya rasa sampai sini habislah kita punya bahasan wakaf ibtidak yang pening sikit. Orang dah mula pening-pening, jadi kita patah balik beberapa ayat dan tidak ada masa sikit lagi. Ayat-ayat berikutnya insya-Allah kita gunakan kaedah keluarkan hukum-hukum biasalah. Hukum biasa bagi semangat sikit kepada yang dah mengantuk ni, tengok sikit betul yang ngantuk. Okey, siapa yang ada di depan kita ni insya-Allah kita mula daripada ayat 184. Marilah sama-sama kita keluarkan hukum-hukum, semua hukum. Sapu habis. Sapu habis semua hukum yang ada, jangan tinggalkan satu pun hukum-hukum tajwid yang kita dah belajar, sama ada hukum itu wakaf ataupun wasal. Keluarkan semua dan nyatakan hukum tu hukum apa. Okey, kita mula dengan pasukan ataupun kumpulan muslimin. Persilakan muslimat rehat. Ayat 184, giliran muslimin untuk keluarkan semua hukum yang ada. Muslimat jadi hakim.
Okey. Silakan unmute dan jawab. Siapa ada hukum apa yang ada pada ayat 184? Wa inka. Fa'inka. Okey, Inka. saya bulatkan dulu. Fa'inka. Hukum apa Haji Barum? Ifa hakiki. Ikhfa haqiqi. Okey, lagi. Kazabuka. Kadzabuka. Hukumnya apa? Mat mat tabi'i. Mat tabi'i kan mat asli? Mat asli pun boleh kan? Asli boleh, tabi'i boleh. Maknanya dua-dua lah boleh. Antara satu kita boleh pakai. Antara satu boleh pakai. Kalau pakai mat asli tak boleh pakai mat tabi'i. Kalau pakai Antara mat satu. tabi'i tak boleh mat asli. Betul? Kenapa Cik Mat gelak Cik Mat? Okey, mat asli ke mat tabi'i sini? Antara satu lah Ustaz. Ayalah kalau Haji Barum sebut mat asli, saya tak boleh kata mat tabi'i lah. Boleh. Boleh? Tadi ada dua nama je kita boleh apa? Tapi Haji Barum sebut antara satu tu. Saya sebut tadi apa mat tabi'i. Haji Barum pilih mat tabi'i, saya pilih mat asli. Yang mana betul? Dua-dua betul. Kedua-duanya betul. Yang saya faham kalau antara satu tu maknanya bila dia pilih satu yang satu lagi tu dah tak boleh. Jadi selalunya mat asli dan mat tabi'i ini dua nama pada perkara yang satu. Jadi kedua-duanya boleh. Nak namakan mat asli tabi'i boleh, nak mat asli saja boleh, mat tabi'i boleh. Maknanya dua perkara itu pada benda yang satu. Saya bukan apa sebab ada lagi orang yang hanya sebut mat tabi'i, dia tak sebut mat asli. Saya takut kelirunya mat asli tak boleh disebutkan. Boleh sebut kedua-duanya. Jadi kita tak nak bincang lah kenapa namanya mak asli, kenapa namanya mak tabi'i, itu naik kelas lah. Itu panjang cerita pula. Okay, standby lah nanti insyaAllah. Kenapa asli, kenapa tabi'i, itu jawapan nantilah. InsyaAllah. Okay, lagi? Ada apa lagi? Faqad qalqala sughra. Faqad ada qalqala sughra. Okay. Lagi? Habis? Rasulum. Rasulum. Belum saja, belum ada hukum. Rasulum min. Kena sebut Rasulun min baru berlakunya hukum. Okey, baru saya bulatkan. Kalau Rasulun saja dia tak boleh jadi hukum. Rasulun min apa? Hukumnya apa? Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey, idgham bi gunnah boleh, idgham ma'al gunnah boleh. Sama juga. Kamil, tambah Kamil. Kamil. Haji Baru nak saya tanya pula yang mana satu? Tak boleh. Sama je. Ma'al gunnah sama je. Sama cerita asli tabi'i tadi. Nak panggil bi gunnah pun boleh, ma'al gunnah pun boleh. Kamil pun boleh. Okey. Okey, teruskan. Qabli pun ada. Qabli hukumnya apa Haji Syarif? Qalqala sughra. Qalqala sughra. Okey. Ming Ifa. Min qab. Jangan terlepas. Min qab di sini hukumnya ikhfa hakiki. Ikhfa haqiqi. Okey, bagus. Teruskan. Ja'u. Okey, ja'u ni hukumnya wajib munfasil. Muttasil. Wajib muttasil. Mak wajib muttasil, bukannya munfasil. Mak wajib muttasil. Itu mak jaiz. Okey, lagi. Sebelah dia lah, sebelah dia buat badal. Okey. Okey, sebelah dia mak badal. Ini selalunya orang tertinggal ni. Sebab dah makan besar kan, dah makan besar tu panjang. Yang kecil ni dah tak pandang dah. Ni ni ada juga ni mak badal. Okey, bukannya mak asli. Wabil lazi alif lam samsiah. Wabil lazi ayat mana tu? Ayat Wabil lazi Haji Jamil kita dah bawa dah 184. Okey. Bil bayinat betul. Bil bayinat ni ada hukumnya apa? Qamariyah. Alif lam qamariyah. Betul. Alif lam qamariyah lagi.
bil bayyina ma Bil tabi'i. bayyina tabi'i. Okey, boleh. Lagi. Kalau wakaf, Wazubu. kalau wakaf Waz. ingat, kalau wakaf wal zub. dibayinat jadi ma'arif disukun. Okey, kalau berhenti di sini jadi ma'rif disukun. Okey, betul. Ustaz tanya sekali Ustaz. Ha. Bil bayi ya tasdid tu Ha. ada hukum dia tak? Tak ada. Tak Dia ada. tak ada hukum. Dia ada bacaan dengan tasydid saja. Ustaz boleh tanya sikit. Kalau ada tasdid tu, boleh tak kita cakap nabar? Tak? Nabar selalunya dia pada penghujung. Oh, okey. Penghujung ayat, penghujung perkataan ataupun penghujung bacaan lah. Oh, okey. Bila kita baca, di ujung tu ada sabdu, itu dia perlukan nabar tu. Nabrah ataupun nabar. Macam nabar ni maknanya echo lah. Bacaan yang apa tu? Bacaan lantun-lantun. Tapi bukannya istilah qalqalah lah. Okey. Ustaz tanya sikit perkataan yang tadi yang saya cakap tu bil bayi ni selalu saya tekan dekat bil bayi macam ada masih ada nabel. Macam bil apa? Bil bayinat. Jadi bunyi itu ada macam apa? Ada bunyi. Dia selalunya kita macam confuse, kita macam ada tamkin kan. Tamkin yang kita nak kena tasydid ya tu. Boleh juga bacaan tamkin di sini dipanggil bacaan jugalah, bacaan tapi bukan mat lah. Tapi istilahnya kalau nak dari segi hukum dia tak ada hukum secara khusus. Okey, hukum ya yang sabdu, hukum huruf-huruf yang sabdu hukumnya nabar ataupun hukumnya tamkin. Tak ada diistilahkan macam tu. Hukum nabrah ni pun hukum ni hukum baru je. Ulama-ulama muasir baru ni maknanya baru dibincangkan nak dinamakan apa. Jadi pada asalnya kalau tajwid yang basicnya memang tak dibahaskan pun itu. Jadi mana-mana huruf yang sabdu, kita faham dulu memang asal huruf tu dua, sebab itu kita kena tekan. Mana-mana huruf sabdu dalam Al-Quran, semuanya berasal daripada dua huruf, yang mana dua huruf itu sama huruf. Yang pertama berbaris mati, yang kedua berbaris. Jadi bila dua huruf yang sama bertemu, jadinya idgham mutamathilain. Diidghamkan masuk dan menjadi huruf yang satu. Bila jadi huruf satu, maka diberikan sabdu sebagai tanda yang asalnya dua huruf. Sebab itu kita nak kena tekan bacaan tu. Tasydid, namanya tasydid tu sabdu tu. Jadi asalnya kita faham gitu. Tapi ulama yang belakang ni dah nak memudahkan, ada yang namakan nabar ke, namakan tamkin, apa semua. Itu panggilan untuk nak memudahkan saja. InsyaAllah. Okey. Lagi? Habiskan ayat? Waz-zubur. Waz-zubur. Okey, hurufnya di sini. Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah. Lagi? Wal kitab. Wal kitab. Apa ni? Qamariyah. Kitab. Itu tak dengan tu mad asli. Ta ma asli. Alif lam Alif lam qamariyah. Okey. Munir mati je ada disukun. Munir ma'aril sukun. Okey. Habis. Ada satu Ustaz. Ada lagi satu. Satu je. Okey, mana? Kalau dia wakaf fa'in kazzabuk jadi ma'arif disukun. Okey, betul. Fa'in kadzabuk, kalau kita berhenti di sini boleh jadi ma'aril sukun. Okey, Haji Mak memang tak lepas lepas. Okey, lagi habis dah. Kitab boleh Ustaz. Kalau mari sukun wal kitab. Okey, ada lagi. Kitab kalau berhenti pun jadi ma'arif sukun di sini. Ada qalqalah lagi Ada qalqalah lagi. Ada betul lagi, ada qalqalah lagi. Qalqalah apa Haji Barum? Qalqalah sugra. Kubra. Okey, sebab berhenti kan. Boleh berhenti. Kubra. Habis? Waz-zubur kan boleh tak? Waz-zubur nak jadi apa? Jadi alif sukun lah berhenti situ. Okey, ma'arif sukun dia boleh panjang berapa harakat? 246. 246. Okey, cuba Haji Syarif 246 ni. Waz-zubur macam mana nak panjangkan? Gelap pula. Waz-zubur.
Wazubur. Zubur. Oh, dah. Okey, tarik balik tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Kalau saya minta buat 6 harakat ni parah ni. Macam mana tak ni boleh. zubu mana boleh zubu pula. Okey, tak boleh. Habis. Dah licin. Sapu licin. Okey, kalau dah sapu licin dah serahkan kertas ujian tu, apa kata pula juri? Juri, silakan tengok ada tak yang tertinggal. Muslimin dah sapu habis ke ataupun ada baki lagi? Ustaz, kalau roh tebal tipis nak kira tak payah. Tak payah. Ustaz, kalau tadi Zubur tak boleh 6, mana itu bukan Madi Sukun lah. Bukanlah. Wazubur. Wazubur dia tak ada huruf waw, tak ada huruf Tak ada. mad pun, huruf mad tak ada. Yes. Okey, muslimin dah serahkan kertas ujian ni. Tengok ada tak yang tertinggal? Kita potong markah mereka. Kalau muslimat cakap tak ada, saya potong markah muslimah pun. Tak ada? Muslimah pun tak ada? Okey, kita bagi 3 saat. 1, 2, 3. Dah habis. Okey, saya rasa ada satu lagi. Kenapa tak nampak ni cerah macam pancaran sinar matahari? Faqad kudzib. Kenapa tak nampak ni? Nampak Ustaz, tapi tengah fikir. Kalau wakaf. Kalau wakaf di sini boleh jadi kalqalah. Macam tu lah. Tertinggal satu. Memang saya pandang kat situ aja tadi. Kosong. Ya, dia macam kosong gitu kan. Sebab tu dia kena ada color. Ya, kosong tadi tu. Okey, tak apalah, alhamdulillah lah. Yang merisaukan. Jadi banyak-banyak pun ada terisi juga, insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah selesai. Kita pindah pula kepada muslimat, ambil ayat 185. Ayat 185, jadi muslimin jadi juri pula. Muslimin rehat dulu, perhatikan muslimat keluarkan hukum. Habis tak habis? Okey, silakan muslimat. Saya clear dulu. Okey, muslimat daripada mana? Kullu nafsin za. Okey, hukum. Ikhfa hakiki. Zai. Wajib tasil. Ma wajib muttasil. Okey. Wajib. Tul. Alilang qamariyah. Okey. Maut ma'ri disukun. Okey. Fa inna wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah. Okey. Ma ma'asli. Ju ma'asli. Ju ma'asli. Ustaz Mim sukun dengan ya. idam ma'aruna. Mana? Bukan. Itu Ifah Syafawi. Izhar Syafawi. Ustaz, maaf. Izhar Syafawi. Okey. Mau tu Lin lah, Mak Lin. Okey, jadi saya Haji Cik Mat tu tunggu je. Benda ni terlepas. Okey, tak apalah, saya patah balik. Saya dah tanda dah ni. Ada sesuatu saya tanda ni. Okey, Mok tadi bukan Mak ada sukun lah. Mak Lin. Okey, lagi. Mal izhar qamariyah. Ya, mat asli. Famanzu ikhfa hakiki. Okey. Anil idram syamsi. Ataupun apa? Aninar ma'ri disukun. Okey, ni di sini. Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ke wajibul ghunnah? Oh, wajib anil. Dalam syamsiah. Alif lam syamsiah, Ustaz. Takkan wajib guna ada alif lam takrif.
Okey, jadi tak boleh jadi Yang tak wajibul ghunnah dibaca sini. tadi wajibul guna. Tapi Wajibul Ustaz guna. Jalil cakap diutamakan wajib guna. Wajibul Ha, guna. okey. Tak apa, satu persatu. Jadi di sini 2 bulat ke 1 bulat? Dua. 2 Okey. bulat. Okey, saya dah buat 2 bulat. Okey, jadi tak apalah, nanti kita settle lepas ni. Terus, Nama asli. Nina boleh nama asli Fa'ud. Aqala Wa'ud sugra. qalqalah surah Ilal izhar qamari. lal izhar qamari Janna wajibul guna. wajibul ghunnah Waqad. Qad qaqala sugra. qalqalah surah Faqad faz. Faz. Man arid li sukun. Fa ma'aridis ma asli ma disukun. Ma arid li sukun. ma'arid sukun. Okey. Lagi Wa terus man izhar qamari. Alif lam izhar qamari. qamari alif lam qamariah sama. Okey. Saya. Ya ma Ayat. asli. Ya, nama asli. Ma asli Tuddu alif lam samsiah. tujuh alif lam syamsiah Dunia. Ya i Tahan mad mutlak. mad Dunia mad Islam. jaiz mufassil. ya Dunia. majaiz munfasil Dunia. Illa man asli. La. illa ma asli Ta Mata. ma asli. ta ma asli Ul izhar qamari. ulghu izhar qamari Rur alif ma arid disukun. gurur ma'arid sukun. Dah habis. Dunia. Maksud dunia tu bisa Izhar mutlak. 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 Dunia. Izhar Lampu. mutlak. Saya buat tak dengar je. Okeylah. Dunia izhar mutlak. Okey, dunia izhar mutlak. Kena izhar mutlak. Kenapa izhar mutlak? Satu kalimah. Sebab Itu satu kalimah. okey, nun mati bertemu hukum hurufiah dalam satu kalimah, maka tak boleh jadi idgham. Idgham ma'al ghunnah kena jadi izhar mutlak. Betul. Okey, tengok, perhatikan, cek balik apa yang ada lagi, apa yang tak ada. Tuwafauna kalau berhenti jadi maklin. Okey, tuwafauna kalau berhenti jadi maklin. Okey, dah lepas. Anina. Betul. Ada di sukun situ. Anin nar kalau berhenti, wakaf di sini ma'al disukun. Innama tuwafauna ukur. Tak boleh. Tak boleh. Urakum dia ada mat satu kalimah. Habis dah. Okey. Masa ada lagi, tapi kalau nak serahkan kertas ujian tu boleh. Nanti Hakim buat keputusan. Okey. Dah habis ke? Habis. Belum Ustaz. Kalau wakaf kat ujur Ustaz, mak Okey. ada disukun. Boleh je, saya tak ada masalah, tapi salah tak betul nanti boleh. Nak berhenti sini, nak berhenti. Fauna ujur mak ada disukun. Saya boleh je nak bulatkan. Nak berhenti, nak? Makna tak ini satu kalimah ujurakum. Fauna ujurakum. Okey, Jannah tak? Ujur tak boleh Kak Nah, tak boleh. tak boleh. Tak boleh. Nasib baik Bekan kawan dia tak boleh. Bekan dekat tak boleh pasal. Tak boleh. Pasal kum tu. Kum tu ada. Tak boleh kita pisahkan. Mereka. Okey, habis. Katanya macam habis tapi tak tahu kan. Tengok betul. Cek betul. Habis kan? Ya, mak arid disukun Ustaz. Ya, mak ada sukun. Betul. Saya bulatkan Malak ya, mak. Backup. Bukanlah. Mana maklin sukun tak ada kiamah. Itulah. Kiamah tak suka tak mari sukun. Tak boleh juga. Backup tak boleh juga. Okey. Ajar Rafiah tak ada malam ni. Ni ada dia tak ada. Okey. Boleh? Habis Dia macam Syarif tadi lah. Ada perkataan tu memang terang daripada sini saya nampak. Macam ada kosong je. Macam dah kena dia tanda. Wama.
Mak Siapa asli tadi? tu. Siapa tolong tu? Tadi sebut nama saya, Ustaz. Ustaz dia sebut Alah, nama saya. Haji Syarif dah tolong. Kalah lah. Wama mak Haji Syarif. asli. Kata dah tutup tadi. Kata dah Oh, tutup. ya. Belum, mereka dah Belum tutup. belum tutup. Okey, dah dapat dah mereka ni. Muhammad Mak Asli. Sekian. Okey. Saya nampak. Asli. Okey, habis. Saya nampak lagi satu lah. Boleh? Janganlah Haji Jamal. Nanti dia orang tak serah. Kedai belum tutup. Tapi tak boleh. Kita nak kena ada masa juga. Kalau tidak sampai jam 11 malam nanti. Okey. Muslimat dah habis Ada satu lagi. Kat mana? Muslimat dulu. Oh, Muslimat. Okey. Muslimat saja Saya simpan dulu Okey. Kalau Muslimat tak ada, terpaksa saya habiskan masa. Saya serahkan kepada Muslimin. Sekiranya ada, silakan. Okey. Saya buka saja Okey. Jamal. Okey. Yang faqad faza tu kalau wasal fa tu jadi mak asli. Faqad Fa. Memang Jamal ni pelik-pelik pelik-pelik betul lah. Betul? Okey, saya boleh terima sebab apa? Wakaf di faqad faz memang kena wakaf di sini sebab wakafnya qili. Jadi bila wakaf mad arid disukun. Tapi qili ni boleh wasal. Jadi kalau wasal dia boleh jadi mad asli. Ya betul. Betul lah Cik Mak ni. Memanglah. Sekecil-kecil ni dia boleh nampak. Okey, semua dah habis settle Okey, kalau dah settle semua, saya potong markah Muslimin 1, Muslimat 1 sebab ada lagi satu. Yang Taman Buta tu kan? Bukan. Okey. Tak boleh. Nanti saya bagi masa nanti ada jumpa pula. Okey, ni perkataan yaum. Kenapa tak nampak? Yaum kalau berhenti. Tak nampak kan? Maklin lah. Perkataan yaum kalau berhenti maklin. Ada juga tertinggal. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa sampai sini lah malam ni. 185 kita bincang panjang-panjangnya, banyak-banyaknya hukum. Begitulah. Hebat macam mana sekalipun kita, lancar macam mana sekalipun kita, kadang-kadang yang jelas kadang-kadang kita tak nampak, itu perkara biasa je. Perkara biasa yang mana kita boleh ambil pengajaran di sini. Siapa yang mahir, kalau dia buat salah, bukan bermaknanya teruknya dia. Sebab dia adalah manusia. Siapa pun dia, imam besar ke, imam kecil ke, tak imam ke, perkara salah silap ini senantiasa boleh berlaku bila-bila masa. Itu satu. Yang keduanya, memang kalau kita bincang begini, satunya kita akan ingat dan kita cepat-cepat nak cari, nak berebut. Itu membantu supaya kita membaca pun kita nak berebut mencari hukum-hukum yang ada, yang kita kenal, supaya bacaan kita selalu berhati-hati dengan hukum-hukum yang ada dalam ayat itu. Bila kita baca dalam keadaan itu, insya-Allah kurang salah dari segi tajwid kita. Okay, terima kasih kepada semua untuk malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah perbincangan kita bertambah lagi jelas dan bertambah lagi ilmu dan bertambah lagi mantap. Kita faham tajwid dan kita membaca Al-Quran secara bertajwid. Jazakumullah khair jazak. Sampai kita jumpa lagi dalam kelas-kelas akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sahabat Al-Quran. Terima kasih Ustaz. Okay, jumpa lagi insyaAllah semua. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih. Okay, sama-sama. Barakallahu fiik.